ZZIZETTE akui terkejut. Tegaskan RM2.80 juta diterima sah namun tak maklum ke suami. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Perbicaraan membabitkan pelakon dan usahawan terkenal. ZZIZ terus menjadi perhatian apabila beliau memaklumkan kepada mahkamah bahawa wang pengenalan RM2.8 juta yang diterimanya adalah sah dan diberikan secara sukarela sebagai tanda penghargaan. Memetik laporan daripada Harian Metro, ZZ yang membela diri daripada tuduhan bersubahat dalam kes melibatkan pelaburan Velcro Berhad berjumlah RM150 juta dalam produk unit amanah. Public Mutual Berhad menyatakan beliau terkejut apabila dimaklumkan akan menerima wang tersebut kerana memperkenalkan Velcro kepada perunding unit amanah berkenaan. Ia kerana kami menguruskan hal ihwal kewangan berasingan dan suami saya tidak terbabit dalam urusan perniagaan ataupun pelaburan saya. Saya menguruskan perkara itu sendiri. Oleh kerana bayaran pengenalan ini berkaitan dengan urusan peribadi saya rasa tidak perlu untuk memaklumkan kepadanya. Saya tidak memberikan mana-mana wang daripada jumlah itu kepada suami saya dan saya juga tidak menggunakan sebarang wang itu untuk suami saya. Saya tidak memaklumkan perkara ini kepada beliau dan saya sama sekali tidak bersubahat dengan beliau dalam sebarang salah laku, katanya.